Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar menegaskan, haji itu ada dua maqam. Haji syariat adalah menuju Kaabah, manakala haji hakikat adalah perjalanan ruh menuju ke Baitullah di alam batin. Menyarung ihram adalah sebagai simbol menanggalkan pakaian dunia. Namun dalam hakikat, Syekh Abdul Qadir menyebut, ihram itu adalah tanda engkau melepaskan sifat-sifat kemakhlukan. Apa itu sifat kemakhlukan? Iaitu segala sifat rendah yang membelenggu rohmu, rasa diri berkuasa, rasa diri mulia dengan pangkat, dan rasa hati yang masih bergantung pada sebab duniawi lebih daripada penciptanya. Ihram yang benar adalah saat engkau datang menghadapnya dengan rasa benar-benar zahil, iaitu mengakui kehinaan dan kefakiranmu sebagai makhluk yang tiada daya, tanpa membawa apa-apa sandaran selain Allah. Selagi engkau masih berpakaian dengan keakuan, maka engkau belum lagi menyahut seruan Tuhan. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab Futuhal Makkiyah, Kaabah yang dibina daripada batu itu adalah kiblat jasad, manakala hati orang mukmin itu adalah Kaabah bagi roh. Kenapa kita diperintah tawaf? Kenapa mesti berpusing? Syekhul Akbar Ibnu Arabi membongkar rahsianya. Tawaf itu adalah simbolik kepada kitaran kewujudan. Segala sesuatu di alam ini, daripada cakrawala yang besar sehingga ke zarah yang paling halus, semuanya sedang berpusing mengelilingi paksi penciptanya. Tawafmu adalah simbolik bahawa hidupmu bermula daripada Allah dan pasti akan kembali melingkar kepada Allah. Ini adalah isyarat bahawa di dalam setiap pusingan hidupmu, Allah mesti menjadi paksi pusat. Begitu juga saat melontar jamrah. Mengikut kitab Sir Al-Asrar, batu yang kau lontar itu adalah simbol melontar nafsu amarah keluar daripada dirimu. Engkau lontar segala sifat haiwaniah seperti marah, tamak dan riak, kerana sifat-sifat keji inilah yang selama ini menjadi hijab yang menutup pandangan batinmu daripada menyaksikan keagungan Allah. Dan kemuncak haji adalah pengorbanan. Bukan sekadar menyembelih ternakan, tetapi menyembelih keakuan dirimu. Ketahuilah, haji yang mabrur itu tandanya satu. Engkau pulang dalam keadaan diri yang telah fana, iaitu leburnya rasa aku dalam dirimu. Engkau pulang bukan sebagai tuan haji yang besar, tetapi engkau pulang sebagai hamba yang kosong, yang melihat bahawa segala-galanya dahulu, sekarang dan selamanya adalah milik Allah dan datangnya daripada Allah. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.